pun. Tempat baru. Tempat baru. Hujung tu. Ha? Oh tu. Nampak clear tapaknya. Oh, tempat ni tuan-tuan. Yang ni kat 2 tahun dah dia lalu tengok sini ni. Dia tutup dekat sini. Dua tunggu bila waktu aja nak buka dah. Waktu tu tambak baru lagi. Ni tambak dah lama. Nampak macam ada peluang. Tunggu apa lagi? Sedikit waktu lapang yang saya ada ni adalah untuk buat personal field test untuk Shimano Zodiac 2026 yang sejak terakhir saya buat review pada video yang di atas ni. Dan antara tujuan terutamanya jugalah saya nak sahkan teori dan tips casting kerapu tebing yang saya ada buat pada podcast 2 video yang sebelum ni. Dan pada hujung video ni, hampa boleh nilai sendirilah apa yang saya cuba buktikan sekurang-kurangnya. Dan spot yang kita main ni sangatlah bersesuaian dengan situasi dia, seperti apa yang saya gambarkan dalam podcast kita tu. Walaupun kita layan dulu spot ni, nampak macam spot fresh macam lah. Dan nak maklum juga, podcast kita akan adakan selang beberapa konten dari konten turun mancing macam ni. Jadi konten mancing macam ni hanya sebagai konten hiburan ataupun selingan lah kepada yang paling utama kita, konten-konten podcast. Maklumlah banyak aturan masa dan arrangement yang tak kena dengan tetamu kita, banyak perubahan waktu dan juga perincian-perincian konten lah yang kita bincangkan supaya betul-betul bagi manfaat, bukan sekadar bincang-bincang kosong. Aku ramang mata ni, nak main jig pun boleh. Ramang mata ni rasa nak main jig boleh, rasa nak main ni boleh. Ui. Oh. 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 Oh, jangan. Ada gerik. Mana gerik aku ni? Mana? Ada gerik. Mana gerik aku ni? Mana? Bayar tu. Alhamdulillah. Nasib baik pakai gerik, nasib baik pakai crank. Allah. Alhamdulillah besar. Alhamdulillah. Pak gerik tak bawah dah. Dah tak tahan ni apa siap. Tak pasal. Error aku. Dah tak pasal. Tak kosong. Tak apa nak pastu. Pasal kosong. Woi, besar oh. Gila dia. Subhanallah. Mantap je. Dah makan kering ah? Dah rasa sebab sangkut tu. Yo. Allah tu dah betul. Kena berayak jadi macam. Jadi tu dia tuan-tuan sampai tak ada kata apa lah. Ambil ni juga. Ambil. Dah. Nah, berat tolong. Mantap. Okey. Oi, sepi-sepi ni pun. Besar je. Mantap je. Kabur. Setelah berapa lama tak mengang. Setelah berapa lama juga tak memancing di tebing, tak kering di tebing. Banyak juga beberapa kali turun trip boating je.
trip eksperimen dan juga trip mengambil peluang lah. Tapi dah lama juga lah, menyebabkan saya lama juga lah tinggal game tebing-tebing macam ni. Dan alhamdulillah trip yang pertama telah berapa lama berlaku juga strike yang agak trofi juga lah, alhamdulillah. Ini kalau saya tak main dengan Mak tuan-tuan, kalau saya main seorang-seorang ni boleh rekod tadi saya balik lah. Balik tunjuk kat mak saya hasil ikan, sama-sama excited, sambung kerja balik. 10 lebih ke 11. Jadi itulah, makin lama makin tuan-tuan mengai, makin momen macam tu lah tuan-tuan akan appreciate pasal mancing ni. Pergi mancing sebagai celebrate pada salah satu kerja kita, salah satu job kita yang dah habis. Turun ke spot dalam 1-2 jam, berlaku strike sekok tu, balik tu on the way balik makan, minum apa semua. Lepas tu sampai di rumah, tunjuk hasil apa semua, bersiap sedia untuk solat Jumaat, sambung kerja balik. Alhamdulillah. Jadi benda paling mewah yang orang macam kita boleh enjoy macam tu lah. Kita tak punya segala-gala peluang yang bukan dalam masuk hidup kita. Jadi inilah kecil-kecil yang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kan. Tak lama, dalam 3-4 jam macam tu saja. Jadi saya sedang menunggu kalau ada momen, kalau ada waktu, ada peluang yang boleh sebenarnya inilah peluang dia tuan-tuan. Keluar lagi tuan. Woohoo. Oh, terekam dah. Yang kedua tuan-tuan, saya cumil sikit pada tadi, tapi alhamdulillah dengan menggunakan SP pun dan pulling daripada power untuk pulling daripada structure yang agak dalam di situ tadi pun masih efektif. Jadi alhamdulillah. Tadi dia agak batu bergong tuan-tuan, batu ke dalam tu. Jadi saya baling pula langkau satu batu. Saya pun lebih kurang suicide attempt jugalah. Apa-apa jadi, yang penting masuk strike zone dulu dan alhamdulillah berjaya pull daripada structure ikan ni. Bukti. Oh, comeback. Sama habis kawan saya tadi. Oh, dia comeback lepas berapa tahun ni. Apa elok? Oh, saya elok ni. Terima kasih tu Amah. Masuk kari. Ni kalau ambil gambar tunjuk aku ingat. Tengok lah tengok. Merah muka topik tu. Kau setengah hari kira berjaya tu ni. Dia nak buat ide. Ana tahu dia waktu dia keluar semua ada ramai-ramai kira apa. Pukul 7. Nak lebih 7. Hak tu memang dia naik atas semua. Kita bagi mana? Kita pernah berreunion di sini sebenar 10 tahun pada 5 tahun lepas. Pada 5 tahun lepas. Bermakna kata 5 tahun kemudian macam itulah 5 tahun kemudian kita main balik untuk repeat. Masa tu kemahiran kita pun agak terhad. Jadi kali ni dengan apa InsyaAllah pengalaman dan sikit ilmu yang kita ada, kita nak cover kawasan yang berlepak di sini di keadaan angin timur ni. Jadi di mana batu-batu terlindung, kita boleh cuba nak cover, tengok. Terkali.
nice. It was not recording. Nah, tapi inilah ikan keempat tuan-tuan. Dapat belah sana tadi di kawasan tu. Kawasan hang tadi tu. Kawasan hang tadi. Kawasan hang tu. Belakang batu tu. Dia memang dia suka belakang-belakang tu. Nampak tu tadi balon kau kuat kan. Dekat corner tadi aku tahu ikan keempat tuan-tuan. Alhamdulillah ikan ketiga tuan-tuan dengan menggunakan SLF Shimano SLF BFS ratio 6, sesuai untuk main SP juga, sesuai juga untuk crank sekali. Dipadankan pula dengan dipadan pula dengan Zodiac 2026, menggunakan main SP, pulling power pun elok, sensitivity ketuk-ketuk pun syok-syok, crank pun syok. Jadi kita dapat ikan yang ketiga, ikan saya yang ketiga tadi. Sama juga di waktu angin yang agak kuat, jadi kita target batu-batu yang terlindung. Jadi di waktu batu terlindung yang banyak structure pun kita masih boleh pull lagi. Jadi alhamdulillah. Dengan itu, dengan mana resultnya, naiklah ikan yang ketiga. Dengan hari Jumaat ni tuan-tuan, dia ada relax dah dong. Kita ada sebab untuk nak rehat dengan hari dalam ke-12 lebih tu. Kita berhenti cari sekandar. Kita turun main ke dia Rafi ni. Ramai pelincong duk ramai ni. Lagi dah main Jumaat. Jadi rehat tu kita panjang. Kena pula hari tu. Dan relax. Hari Jumaat orang tak mengai. Ya, masjid ni lebih kurang tak sampai setengah kot tuan-tuan. Kita berhenti sembahyang hari Jumaat ni tu. Asal tak sampai setengah masjid ni. Masjid Habib. Ni dimiliki oleh Habib Jiwa. Dia pun asal orang Penang. Ni antara jasa yang dia nak pindahkan untuk tempat dia untuk mamu Habib tu lahir. Jom kita semayang lah. Kita sambung. Ayang ni main apa boleh? Oh, freak! Oh, the freak is wrong. Kita memang tadi pasang tu. Kita memang tadi pasang tu. Try masuk tengok. Sampai mana ni? Satu kawasan ni Oh, dia dekat situ Sekali kawasan ni sekali termasuk batu-batu ni Oh, dia kira satu kawasan. Oh, tak boleh melepas ni dah Oh. Oi, nampak orang kunyah tu. Nampak orang nyap-nyap. Kenyang apa Aku rasa jom kot. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ni kami main balik tempat ni. Kali pertama dan kali terakhir lah. Disebabkan hari yang kami main ni juga depa dah start pasang dah. Pagi tadi kami main, petang depa dah pasang dah. Jadi simen baru. Simen baru. Simen depa baru pasang.
Jadi alhamdulillah dapat juga kutip hasil-hasil di sini. Kita akan terukar banyak lagi spot-spot yang lebih kurang macam ni juga. Tapi tak maulah sampai larangan. Tapi yang tahu tempat ni, tapi tak payah mai lah. Kami dah tolong mai dah supaya hampa tak payah mai dah. Jom kita cari tempat lain. Sungguh malang tuan-tuan. Depa tak bagi masuk dah kot tu. Dia nak pergi situ tadi tuan-tuan. Daripada jambatan sampai ke sini. Oh. Tuan-tuan. Kita masuk ke bawah dah. Nak turun ke ni? Jangan mengatas ni tak boleh kan? Alhamdulillah. 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 Hop, dia ambil segera di hujung-hujung. Woohoo. Tak juga tuan-tuan. Ambil di hujung-hujung. Fine. Oh ya. Yeah. Crank is working good. One more time. Yes. The good thing. Maaf smart. Mesti. Oh alhamdulillah tuan-tuan, saya elok. Alhamdulillah menjadikan semua 5 ekor.